19 Disember 1979, Majlis Pelancaran Unit Udara Polis Diraja Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1979, Majlis Pelancaran Unit Udara Polis Diraja Malaysia disempurnakan oleh Yang Berbahagia Tan Sri Mohamed Hanif bin Omar, Ketua Polis Negara di Kuala Lumpur. Unit yang ditugaskan untuk mengawal kawasan perairan pantai negara ini turut bertanggungjawab dalam usaha membanteras penyeludupan dan rompakan di laut. Selain itu, unit ini juga dipertanggungjawabkan untuk memberi bantuan menyelesaikan kesesakan lalu lintas, mengawas dan mengesan kekacauan terhadap ketenteraman awam serta mencari dan membantu cawangan jenayah memberkas penjenayah yang melarikan diri dengan kereta. Sempena majlis pelancaran ini, Yang Berbahagia Tan Sri Mohamed Hanif menerima 2 buah pesawat jenis Cessna 206.